Miri mempunyai banyak koleksi pantai menarik di dalam bandar maupun pinggiran bandar. Setiapnya mempunyai keunikan tersendiri berbanding tempat lain. Sesungguhnya bandar minyak ini kaya dengan khazanah alam yang masih segar untuk kita healing-healing. It's worth like a diamond with a curse. If I told Antaranya Pantai Tusan Bekenu, salah satu pantai indah di Miri, terkenal dengan tebingnya yang berbentuk seperti kuda yang sedang minum. Malangnya beberapa tahun yang lalu, sebahagian tebing ini telah runtuh akibat hujan lebat dan menghapuskan kepala kuda tersebut. Walaupun demikian, ianya masih merupakan lokasi terbaik untuk menikmati pemandangan indah sambil menghirup udara Laut Cina Selatan, juga menjamu mata dengan pemandangan landscape yang menarik dan menenangkan. Kawasan perairan Miri juga bukan sahaja kaya dengan khazanah minyak di dasar lautnya, akan tetapi kaya juga dengan kehidupan marin. Jadi tidak hairanlah jika Miri merupakan salah satu lokasi tumpuan kaki pancing. Sebelum memulakan misi minggu ini, apa kata kita bersantai dahulu, menjamu mata dengan keindahan ini. Joran Borneo 3, ambil joran pergi memancing. Keindahan sunset atau matahari terbenam di Miri juga cukup memukau pandangan. Paling memujakan, kami bukan sahaja dijamu dengan keindahan golden hour, tetapi juga berpeluang menghirup udara segar sambil healing. Waktu sebegini memiliki pesona tersendiri yang mampu menginspirasi dan menenangkan hati. Momen matahari terbenam adalah waktu merenung dan bersyukur. Bersyukur dengan siri kembara yang telah membawa tim Joran Borneo 3 ke Serata Sarawak. Berpeluang menjamu mata dengan keindahan alam semula jadi sambil berkongsi hobi kegemaran ramai. Dan minggu ini kami akan bawakan satu lagi teknik memancing yang belum pernah Joran Borneo ketengahkan sebelum ini. Teruskan bersama kami. Keseronokan memancing di kolam masih segar diingatan. Penatnya boleh tahan juga. Sesi pembukaan kami di Bandar Miri memang terbaik. Dapatlah juga Joran Borneo 3 merasa sentapan ikan-ikan di kolam pancing ya. Tiba masa untuk mencuba permainan yang baru buat kami. Surf casting. Apa itu surf casting? Surf casting ataupun pancingan pantai adalah teknik memancing yang dilakukan di pinggir pantai, pantai berpasir maupun berbatu. Dan ada juga yang berdiri di jeti batu atau jeti memancing dengan sebatang rod yang panjang melontar ke dalam ombak berhampiran garis pantai. Ideanya adalah pemancing mesti melontar gewang ataupun umpan sejauh mungkin daripada pesisiran pantai ke dalam air bagi mencapai ikan. Teknik ini memerlukan jarak casting yang panjang. Seperti yang kita lihat di awal episod, Miri kaya dengan koleksi pantai yang indah dengan kepelbagaian bentuk landscape. Jadi tidak hairanlah jika surf casting ataupun pancingan pantai cukup popular di sini.
Hari ini saya rasa sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan Borneo Surf Casting Hunter dan saya akan memancing, teknik memancing surf casting. Dan untuk tuan-tuan yang mungkin tidak pernah mencuba game ataupun permainan memancing dengan teknik surf casting, inilah masa dia untuk kita mengenali dengan lebih lanjut lagi bagaimana surf casting dilaksanakan. Bagi menjalankan aktiviti surf casting ini, kami memerlukan peralatan pancing yang sesuai. Meskipun objektifnya sama, iaitu untuk mendapatkan ikan, namun ia bukanlah semudah yang disangka, terutama jika menggunakan peralatan yang kurang sesuai. Joran yang digunakan untuk aktiviti pancingan pantai adalah berbeza daripada joran yang digunakan bagi memancing di bot ataupun jeti. Dengan peralatan yang betul dan lengkap akan meningkatkan lagi keberangkalian ataupun peluang untuk menewaskan ikan-ikan bersaiz idaman. So hari ini kita nak mancing ni, apa kita punya target fish bang? Target hari ni, kalau ada rezeki kita dapat pari, Okey. GT, lagi kobia. Okey. Kalau yang kecil-kecil tu ikan lukang, Okey. ikan duri. Joran yang digunakan mestilah sekurang-kurangnya 10 kaki panjang atau lebih. Lebih panjang joran lebih baik kerana kita boleh membuat lontaran jauh ke kawasan yang lebih dalam di mana ikan-ikan besar selalu berada. Manakala joran yang sesuai digunakan pula mestilah daripada jenis fast action, tidak terlalu keras ataupun lembut dan mempunyai tulang belakang yang kuat untuk lontaran jauh dan lasak agar tidak mudah patah ketika membuat lontaran. Tambahan pula, batu ladungnya juga berat. Joran Borneo! Ambil jorang, pergi pemancing! Woo! Joran Borneo! Reel yang digunakan juga mesti tahan lasak bagi menahan asakan ikan-ikan bersaiz besar seperti ikan pari maupun ikan besar yang lain. Reel juga mesti tahan air masin, tidak mudah berkarat ataupun rosak apabila terkena percikan ombak. Saiz reel yang sesuai digunakan adalah antara saiz 4,000 hingga 10,000 bergantung pada kepanjangan joran serta mempunyai gelendung tali yang mampu mengisi tali pancing yang panjang, sekurang-kurangnya 300 kaki ke atas. Pemilihan tali utama ataupun main line bergantung kepada ketebalan diameter tali. Bagi surf casting, tali monofilament mempunyai daya regangan yang lebih stabil dan berupaya menyelamatkan joran daripada terpatah ketika membuat lontaran kuat. Tali monofilament juga lebih mesra dengan berbanding tali braided yang lebih tajam dan boleh mengakibatkan kecederaan pada jari jika tidak berhati-hati. Tetapi tali braided lebih lembut dan boleh membantu pemancing membuat lontaran jauh dengan lebih senang. Oleh itu, pilihlah tali yang bersesuaian dengan kekuatan dan kemampuan permainan anda.
Bagi jenis perambut yang boleh digunakan untuk teknik pancingan pantai, sama ada menggunakan mata satu atau lebih. Anda boleh menggunakan perambut panjang sedepa dengan batu hidup yang dimasukkan pada tali utama dan dihubungkan menggunakan kili-kili atau juga sebagai fish finder rig. Ketebalan tali perambut adalah mengikut ikan sasaran. Jika target buruan mempunyai mulut yang kasar atau gigi yang tajam, gunakanlah perambut yang lebih tebal. Penggunaan batu ladung pula adalah berdasarkan kekuatan arus laut. Jika arus kuat ataupun berombak, gunakan batu ladung yang lebih berat. Mata kail yang digunakan haruslah daripada jenis yang tajam dan kuat agar mudah tertancap kemas pada mulut ikan dan tidak mudah lurus ketika menahan asakan ikan bersaiz besar. Saiz mata kail juga bergantung pada saiz umpan yang digunakan dan ikan sasaran. Pemilihan umpan adalah subjektif mengikut ikan sasaran. Ada juga yang menggunakan umpan ikan ataupun umpan udang hidup untuk memburu ikan sasaran. Baiklah, peralatan sudah lengkap. Mari kita mulakan buruan di Pantai Tanjung Lobang. Pantai Tanjung Lobang terletak kira-kira 1 kilometer dari pusat Bandar Miri dan merupakan pantai paling popular di sini kerana kedudukannya yang berhampiran dengan bandar. Pantainya yang panjang sering menjadi tumpuan pelancong dan warga setempat untuk bersantai pada waktu petang maupun hujung minggu. Di kawasan pantai panjang ini juga terdapat satu lokasi tebing batu berdekatan yang menjadi kegemaran geng pancingan pantai. Adakala mereka memacakkan rod di kedua-dua lokasi ini. Lebih banyak rod yang dipasang, lebih tinggi keberangkalian untuk mendapatkan ikan. Dan tim Joran Bono 3 turut berpeluang mengasah bakat surf casting di sini. Jangan buang masa, mari kita bina otot di sini. Untuk komuniti Borneo Surf Casting Hunter ni, anggaran di seluruh Sarawak ni ada berapa orang, Zat? Lebih kurang dalam 5,000 lebih orang. 5,000 orang So nak tanyalah, Zat, macam mana boleh terjebak dalam game surf casting, Zat? Masa kecil selalu ikut bapa pergi mancing. Oh, so ayah memang ada ni lah, memang memancing lah. So disebabkan oleh ayah pergi memancing, so Izzat pun terlibat sekali lah. Dekat itu datangnya minat kan. Ya, jadi minat. Ikan sasaran kami pada hari ini ialah pari. Waktu terbaik untuk memburu pari ialah pada waktu pergerakan air mula pasang ataupun mula surut. Jadi, kita mesti dapatkan momen-momen ini untuk strike pari. Pari juga aktif pada waktu air limpas iaitu surut sepenuhnya. Jarak lontaran jauh bukanlah menjadi faktor utama untuk mendapatkan pari. Ada masanya pari juga bermain di tepian pantai. Tetapi, ada juga pemancing beranggapan jika lontaran lebih jauh, peluang untuk mendapatkan pari lebih cerah, terutama pada waktu air pasang, iaitu waktu ikan mudik ke tepian. Kita tunggu, berjayakah misi kita kali ini? Ramai juga pemancing pantai menggunakan rod panjang yang direka khas dan rod ini lebih baik diguna pakai terutama di pesisir pantai yang landai. Di kawasan yang landai, selalunya ikan bersaiz besar bermain jauh dari pantai dan ini memerlukan joran panjang untuk membuat lontaran jauh agar ia sampai ke spot ikan bermain.
joran panjang seperti ini bukan susah sangat nak kawal. Pastikan tangan anda kuat untuk melontar. Kekuda, posisi kaki juga mestilah stabil ketika melontar. Hayun dan lontar. Hebat kan? Jom kita teropong, jauh tak? Selepas melontar, kita mestilah on standby mode. Mana tahu jika joran dimakan ikan. Selalunya seorang pemancing pantai akan membawa bersama lebih daripada satu rod. Dengan cara ini, keberangkalian untuk mendapatkan ikan itu lebih tinggi. Tapi saya dengar di kalangan pemancing-pemancing kata ada pari 100 kilo dekat sini. Betul. Betul? Betul. Kan, bermakna kalau saiz 10 kilo, 20 kilo tu adalah saiz yang biasalah untuk kita dapat dekat sini. Ya. Okey. So untuk memancing surf casting ni, selalunya kalau kita pergi memancing ni selalunya bersorangan ataupun pergi secara berkumpulan. Berkumpulan lah. Mengikut pandangan pemancing tegar surf casting, waktu terbaik untuk aktiviti ini adalah di awal pagi ataupun selepas matahari mula hendak turun. Kawasan persekitaran juga memainkan peranan utama. Ianya mestilah jauh daripada aktiviti permainan air ataupun laluan bot. Fish on! Joran kami mengena! Tapi itu bukan ikan sasaran. Tapi ini sudah cukup menggembirakan. Ingat, walau apa pun saiz ikan, kita mesti raikan. Strike lagi! Ikan lagi! Murah rezeki hari ini. Alhamdulillah. Strike! Rezeki hari ini dengan peralatan yang cukup dan lengkap. Pari, oh pari. Bukan senang nak naikkan ikan ni. Saiznya yang berat mengambil masa juga untuk dinaikkan. Kawan-kawan kenalah turut membantu. Rezeki bersama ni. Rezeki tak salah alamat. Malam ni boleh tidur di buai mimpi indah. Alhamdulillah. Satu tips apabila pari melarikan tali, jangan melawan tarikan tersebut. Biarkan dan kendurkan sedikit tali joran. Jika ada tanda pergerakan tali, maka ada peluang untuk membuat karawan. Pari biasanya berpasangan. Jika kita berjaya menaikkan seekor pari, besar kemungkinan kita akan menaikkan pasangannya. Dan biasanya, si betina lebih besar dari jantan. Gunakan gancu untuk menarik ikan pari ke daratan. Jangan gunakan tangan, agak berbahaya. Sengat yang terdapat di pangkal ekornya boleh membawa maut tau.
Mengikut pengalaman awang sendiri, bagaimana kita nak handle ikan pari ni, nak buang dia punya sengat? Selalunya kami handle seramai 2 orang. 2 orang. Kalau 1 orang ni ada susah sikit lah. Sebab kita kena tahan kepala dia. Okey. Kena pegang dia punya mata, tekan dia punya kepala. Okey. Lepas tu seorang pegang ekor. Kasih tegang ekor dia. Okey. Yang di depan tu kena hook pakai 1 kau. Okey, cara dia kalau dapat pari. Okey. Okey. So, Satu orang ekor dia. Okey. Satu orang dah pegang kepala. Lepas tu yang di depan kena pegang kau. Yang di belakang kena tarik dia punya ekor. Kasih tegang. Okey. Lepas tu masukkan kau ni dekat bawah Ekor duri dia. tu. Ini duri dia, dia macam ni. Alright. Ekor dia macam ni. Okay. Kena masuk bawah ni. Okey. Ekor dah kita tegang tadi kan. Alright. Lepas tu sentap dia. Sentap. Oh. Sentap. Dia akan Tercabut lah. tercabut lah. Pari berbadan lepek dan merupakan ikan pemangsa yang tangkas dan agresif. Jadi tidak hairanlah mengapa pari menjadi salah satu spesies wajib tangkap dan kebanggaan kaki pancing pantai. Pari juga menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk masakan asam pedas ataupun ikan bakar. Tetapi ada kalanya ikan pari yang dibeli di kedai ataupun pasar sedikit berbau kerana ikan tersebut telah lama mati. Bau tersebut terhasil daripada kandungan bahan yang terdapat di dalam badannya. Sekiranya terdapat bau yang kuat, ini bermakna ikan tersebut sudah tidak segar. Tetapi berlainan dengan hari ini, kami dapat merasa pari segar, fresh dari laut. Alhamdulillah. Sebelum balik ke hotel, kami singgah dulu melihat keindahan Pantai Miri. Miri menawarkan panorama menarik berlatar belakangkan keindahan alam dan pantai yang cukup mengagumkan. Malam ini, kami dapat tidur lena dan tersenyum lebar. Masa untuk berehat di katil yang empuk ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Mencuba teknik baru dalam memancing menjadi satu kelaziman kepada pemancing tegar kerana ianya mampu memberi kepuasan yang tidak terhingga. Bagi yang mahir dan tahu selok-belok memancing, ianya bagai pucuk di cerita ulam mendatang. Lagi-lagi bila dapat habuan yang besar. Oleh itu, untuk menjadi pemancing yang mahir, kita harus belajar. Salah satunya, fahamilah tips-tips yang diberikan oleh pakar dan praktikkanlah caranya. Dan ramai kaki pancing hari ini masih lagi mencari lokasi baru dan terbaik yang mampu memuaskan hati tak kala beriadah dengan hobi ini. Bagi anda yang masih mencari lubuk-lubuk baru, jangan ketinggalan menonton Joran Borneo kerana kami sentiasa sediakan yang terbaik untuk anda. Kami bukan sekadar berkongsi tips dan teknik memancing, tetapi juga memaparkan lokasi rare dan terbaik untuk anda. Terbukti betullah Miri bukan sahaja kaya dengan khazanah minyak di dasar lautnya, akan tetapi kaya juga dengan hidupan marin. Misi minggu ini lulus, memang terbaik. Sehingga berjumpa lagi, teruskan bersama Joran Borneo 3. Ambil joran, pergi memancing.